Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama siapa? Hafiz Zakwan. Okey, Hafiz Zakwan. Kami ada beberapa soalan untuk awak. Apakah makanan favourite awak masa hari raya? Rendang. Rendang. Basic? Kenapa Sebab sedap. Sedap. Semua makanan sedap. Tapi kenapa rendang juga? Sebab rendang tu saya rasa special lah. Lepas tu tradisional Malaysia kan. Itu yang saya suka. Oh, support lokal. Okey. Cakap pasal support lokal. Brand lokal favourite awak apa? Bola bintang lah. Padu lah. Memang underrated lah. Okey. Apa yang paling awak suka masa hari raya ni? Kuih raya. Kuih raya? Kenapa kuih raya? Sebab saya kat makan tu yang saya nak kuih raya tu. Boleh nampak lah daripada jawapan rendang tu. Okeylah, itu saja daripada kami. Terima kasih sudah jawab. Ya, Assalamualaikum. Hari ni kita bersama cikgu. Cikgu Mahalan. Cikgu, makanan favourite cikgu pada waktu hari raya, boleh cikgu beritahu saya? Kalau zaman kanak-kanak saya dulu, saya suka jenis kuih. Kuih tu dia buat daripada kacang hijau. Dia macam buntut badminton. Untuk badminton? Pernah tengok buntut badminton? Tak pernah cikgu. Kesiannya. Dia daripada kacang hijau. Memang sedap. Tapi dia waktu-waktu sekarang ni saya suka makan lemang. Lemak. Okay. Apa benda sesuatu yang cikgu suka buat pada waktu hari raya? Di zaman kanak-kanak juga. Di zaman kanak-kanak saya suka beraya daripada rumah ke rumah. Satu rumah. Habis satu kampung. Kadang-kadang 3 kampung. Saya habiskan semua beraya di sepanjang hari raya. Tapi kalau sekarang ni saya suka berada di rumah. Saya tunggu orang datang. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama siapa? Waalaikumsalam, awak bersama dengan Siti Hajar. Okey, kami ada beberapa soalan untuk awak. Yang pertama sekali, apa makanan favourite awak pada hari raya? Okey, kalau macam hari raya, makanan favourite saya adalah udang sambal dengan ayam masak lemak. Kenapa tu? Sebab masakan tu mak saya masak tiap hari raya je. Sangat special. Oh, sweetnya. Okey, apa yang paling awak suka pasal hari raya ni? Kalau buat hari raya, of course, duit raya. Sebab kita nak duit raya daripada orang lain. Mestilah target Target duit raya? Target duit raya bawa berapa? Harap-harap dapatlah dalam 500. 500 banyak oh. Demand. Mestilah, kita berapa kena demand. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Tak panas ke diri tengah sini? Okeylah, saya nak interview awak tau. Okey, kereta Encik Honda. Apa makanan favourite awak time hari raya? Yang hitam Kenapa tu? Saya KMK, bukan automotif. Assalamualaikum, hari ini saya bersama siapa? Ada Lutfi. Okay, hari ini kami nak tahu apa haiwan favourite awak? Kucing. Kucing, kenapa kucingnya? Buat comel. Assalamualaikum, hari ini saya bersama siapa? Imran. Imran, okey. Kita orang ada beberapa soalan. Apakah haiwan favourite kau? Kucing. Kucing, kenapa kucing? Tapi aku tak boleh kucing kan. Suka kucing tapi tak boleh kucing. Tak suka kucing kan.